Adakah pembunuh senyap gula darah tinggi turut bersembunyi di atas meja makan anda? Adakah anda sering berasa keliru? Mengapa gula darah anda masih turun naik secara mendadak seperti roller coaster dan tidak terkawal walaupun anda sudah makan dengan sedikit dan berusaha keras mengawalnya? Anda mungkin tidak menyangka bahawa puncanya terletak pada makanan yang anda anggap sihat malah dimakan setiap hari. Menurut tinjauan terkini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, kadar prevalence diabetes dalam kalangan orang dewasa di Malaysia adalah sangat membimbangkan, di mana statistik menunjukkan nisbah pesakit kencing manis adalah sangat tinggi dalam populasi kita. Angka ini benar-benar menakutkan. Apa yang paling menakutkan tentang diabetes bukanlah penyakit itu sendiri, tetapi komplikasi di sebaliknya yang mampu memusnahkan sesebuah keluarga, seperti kerosakan buah pinggang, dialisis, stroke, penyakit jantung, malah pemotongan anggota badan berkana. Setiap perkataan ini mewakili kesakitan yang tidak berkesudahan dan beban yang berat. Hari ini di saluran teman kesihatan, saya Dr. Rizwan Syafiq akan mendedahkan 10 jenis periuk api glismik yang tersembunyi di sekeliling kita yang boleh dianggap sebagai pemecut gula darah tinggi. Saya akan bermula dari tempat ke-10 hingga ke tempat pertama. Saya bukan sahaja akan memberitahu anda betapa bahayanya makanan ini, tetapi juga akan mendalami sebab mengapa ia telah memudaratkan banyak keluarga dan individu. Selepas menonton video ini, anda akan menguasai kemahiran tajam untuk mengelakkan perangkap diet ini dengan tepat dan benar-benar melindungi kesihatan anda dan keluarga dari peringkat akar umbi. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda prihatin tentang kesihatan anda, sila klik butang subscribe dan hidupkan loceng notifikasi. Jika anda sedang menonton video ini dan merasai perkara yang sama, sila tinggalkan komen di ruangan bawah. Jika anda juga terganggu oleh penyakit serupa, sila tinggalkan pesan. Saya akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan anda. Baiklah, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan bersedia untuk mendedahkan senarai hitam yang berkait rapat dengan kesihatan kita ini. Ingat, semakin ke belakang senarai ini, semakin berbahaya. Mari kita lihat tempat ke-10 dalam senarai. Benda ini mungkin ada di dalam kabinet dapur rumah anda. Ya, ia adalah pelbagai jenis bijirin sarapan pagi breakfast yang terdapat di pasaran. Adakah anda sering melihat bungkusan di pasar raya yang tertulis bijirin penuh, berkhasiat tinggi, tinggi serat dan ditambah pelbagai vitamin? Kata-kata indah ini membuatkan anda tanpa ragu-ragu memasukkannya ke dalam troli membeli belah, berfikir bahawa ia mudah dan cepat untuk dimakan bersama susu atau yogurt pada waktu pagi yang sibuk, serta sesuai untuk anak-anak atau orang tua sebagai sarapan yang sihat. Tetapi hari ini, saya ingin memberitahu anda satu kebenaran yang pahit. Anda telah tertipu. Kebanyakan bijirin sarapan di pasaran sebenarnya adalah ketulan gula yang menyamar sebagai makanan sehat. Mengapa saya berkata demikian? Kerana sebahagian besar bijirin ini telah melalui pemprosesan tinggi. Dalam proses pemprosesan, bahagian bijirin yang paling bernilai, iaitu bran kulit luar dan germa benih yang kaya dengan serat diet dan pelbagai nutrien, hampir semuanya telah dibuang. Apa yang tinggal hanyalah endosperma yang membekalkan kalori, iaitu karbohidrat semata-mata. Lebih teruk lagi, demi mendapatkan rasa yang lebih sedap, pengilang akan menambah sejumlah besar gula, sirap, malah salutan coklat. Anda sangka anda sedang makan bijirin, tetapi sebenarnya apa yang anda makan tidak ubah seperti segenggam gula pasir. Karbohidrat yang diproses ini setelah masuk ke dalam badan anda akan diuraikan menjadi glukosa
dengan kelajuan yang menakjubkan, menyebabkan gula darah anda melonjak serta-merta. Pada masa yang sama, bijirin sarapan ini mempunyai satu kelemahan maut. Kandungan protein yang sangat rendah. Apa maknanya? Ia bermakna ia langsung tidak tahan lapar. Anda makan semangkuk besar pada waktu pagi, mungkin belum pukul 10 perut sudah berbunyi. Kemudian anda akan teringin makan lebih banyak snack, menyebabkan anda terperangkap dalam satu kitaran ganas. Jadi, jangan lagi tertipu dengan bungkusan cantik itu. Jika anda benar-benar mahu makan bijirin sehat untuk sarapan, silalah pilih rolled oats, meal oat yang paling asli dan kurang diproses jenis yang perlu anda masak, bukannya oat segera 3 dalam 1. Itulah pengawal sarapan sebenar untuk gula darah anda, bukannya peluru gula yang bersalut pakaian kesihatan. Seterusnya, tempat ke-9 dalam carta adalah satu lagi makanan yang sangat biasa dalam dunia kita, iaitu mi segera, instant noodles. Balik kerja lewat, malas memasak atau tidak tahu nak makan apa ketika bersendirian di rumah, adakah perkara pertama yang terlintas ialah sebungkus mi segera? Ramai orang memujuk diri sendiri dengan berkata, saya cuma tak minum kuah berminyak itu, makan mi sahaja sepatutnya okey, kan? Jika anda berfikir begini, anda silap besar. Masalahnya justru terletak pada kepingan mi itu sendiri. Tahukah anda bahawa sebahagian besar mi segera di pasaran telah melalui proses penggorengan? Langkah ini bertujuan membolehkan mi dikeringkan dengan cepat untuk tujuan pengawetan dan supaya ia cepat kembang semula apabila direndam air panas. Namun, proses ini juga menyebabkan mi menyerap sejumlah besar minyak, terutamanya minyak kelapa sawit yang stabil dan kos rendah yang mengandungi banyak lemak tepu. Jadi, anda sangka anda hanya makan mi, tetapi sebenarnya anda sedang menelan gabungan menakutkan karbohidrat tinggi dan lemak tepu tinggi. Mi ini sendiri diperbuat daripada tepung putih halus. Kandungan karbohidratnya sangat tinggi, manakala serat dietnya hampir sifar. Anda boleh bayangkan impak makanan kalori kosong ini terhadap gula darah sebaik sahaja ia masuk ke perut. Kita boleh buat perumpamaan, makan semangkuk mi segera ibarat menyuntik satu dos pati kanji pekat terus ke dalam saluran darah anda, ditambah dengan satu tiub lemak tepu. Ia bukan sahaja akan membuatkan gula darah anda melonjak gila-gila dalam masa singkat, malah akan menambah beban lemak darah anda, memberikan serangan berganda kepada sistem kardiovaskular anda. Makan begini dalam jangka masa panjang, jangan kata nak kawal diabetes, orang sihat pun boleh jatuh sakit. Jadi, lain kali bila perut lapar, janganlah tamakkan kesenangan segera. Luangkan 10 minit untuk merebus sedikit mi soba buckwheat atau mi gandum penuh. Padankan dengan sebiji telur dan sedikit sayur sawi. Inilah pilihan yang benar-benar bertanggungjawab terhadap tubuh badan anda. Baiklah, mari kita teruskan. Tempat ke-8 dalam senarai adalah makanan yang hampir setiap isi rumah ada di atas meja sarapan. Roti putih, termasuk roti sandwich putih, roti burger dan roti manis. Teksturnya yang lembut dan bau gandum yang harum, sama ada dikepit dengan telur, serunding atau disapu jam dan mentega, memang sangat menyelerakan. Tetapi sebagai doktor, saya mesti membunyikan loceng amaran di sini. Kelembutan itulah sebenarnya bahagian yang paling berbahaya. Dalam ilmu pemakanan, kita menggunakan satu indikator untuk mengukur kelajuan makanan mempengaruhi gula darah yang dipanggil indeks glismik atau GI. Semakin tinggi nilai GI, semakin cepat gula darah naik selepas makanan itu dimakan. Jadi, berapakah nilai GI roti putih? Jawapannya adalah setinggi 70 hingga 75. Apa konsep nombor ini?
Nasi putih yang biasa kita makan mempunyai nilai GI sekitar 60 hingga 70 bergantung jenis. Manakala roti putih lebih tinggi daripada nasi putih. Ini bermakna hanya dengan memakan 2 atau 3 keping roti putih, paras gula darah anda akan naik mendadak seperti menaiki lift berkelajuan tinggi. Pankreas anda terpaksa masuk ke mod kecemasan serta-merta, merembeskan sejumlah besar insulin untuk memproses gula yang membanjir masuk secara tiba-tiba. Hari demi hari, tahun demi tahun, membiarkan pankreas anda bekerja lebih masa begini. Berapa lama anda rasa ia mampu bertahan? Mengapa roti putih begitu menakutkan? Kerana ia sama seperti bijirin sarapan yang kita bincangkan tadi, diperbuat daripada tepung halus yang telah dibuang beran dan germanya. Tepung jenis ini hampir tiada serat. Strukturnya sangat longgar. Jadi ia sangat mudah diuraikan oleh sistem pencernaan kita menjadi glukosa. Semakin lembut rasanya di mulut, bermakna semakin cepat ia diuraikan di dalam perut anda. Malah, beberapa kajian sains terkehadapan menunjukkan bahawa pengambilan karbohidrat halus bernilai GI tinggi secara berlebihan dalam jangka masa panjang mungkin memberi kesan negatif kepada fungsi otak kita, meningkatkan risiko penurunan fungsi kognitif. Jadi, roti putih yang kelihatan tidak bersalah ini bukan sahaja mencederakan gula darah anda, tetapi mungkin juga mencederakan otak anda. Mulai hari ini, tukarlah roti putih sarapan anda kepada roti gandum penuh yang tinggi serat atau roti bijirin penuh yang lebih padat. Walaupun teksturnya agak kasar, itulah bukti kewujudan serat diet. Ia mampu melambatkan penyerapan gula dengan berkesan, membolehkan gula darah anda kekal stabil. Jika makanan sebelum ini memakan kesihatan anda secara perlahan-lahan, maka makanan seterusnya yang akan kita bincangkan ini ibarat melancarkan serangan kilat terhadap sistem gula darah anda. Terutamanya tempat ketujuh, satu benda yang dianggap oleh ramai orang, terutamanya golongan tua, sebagai produk suci berkhasiat, jus buah. Ramai yang berfikir jus buah bukannya cuma buah yang dikisar menjadi air ke tulen, semula jadi, tanpa bahan tambah, mestilah sihat. Gigi saya tak kuat, susah nak makan buah, minum jus, bolehlah kan? Konsep ini boleh dikatakan salah satu mitos kesihatan yang paling karut. Hari ini saya mahu mengubah persepsi anda sepenuhnya. Sama ada jus botol yang anda beli di luar atau jus yang anda perah sendiri di rumah bagi pesakit diabetes, ia hampir tiada beza dengan meminum air gula. Mengapa? Kuncinya terletak pada satu benda, serat diet. Apabila kita makan sebiji buah yang utuh, kita memakan gula dalam isi buah itu bersama-sama dengan sejumlah besar serat diet. Serat ini ibarat satu jaring yang membalut gula tersebut, memperlahankan kadar penyerapannya dalam usus, sekaligus membolehkan gula darah naik secara stabil. Tetapi sebaik saja anda memasukkan buah ke dalam mesin pengisar atau pemerah jus, bilah yang berputar laju itu akan memusnahkan sebahagian besar serat diet tanpa belas kasihan. Apa yang anda dapat hanyalah segelas cecair fruktosa berkepekatan tinggi yang telah dibuang brek seratnya. Mari saya buat kira-kira untuk anda. Untuk mendapatkan segelas jus oren 250cc, anda mungkin perlu menggunakan 4 hingga 5 biji oren. Bolehkah anda makan 5 biji oren sekaligus dalam satu masa? Sangat susah. Tetapi minum segelas jus sangat mudah. Ini bermakna anda telah mengambil jumlah gula yang sangat banyak dalam masa yang sangat singkat tanpa sebarang halangan serat. Gula ini akan meluru masuk ke dalam darah anda seperti banjir, memberikan beban bencana kepada pankreas anda. Sesetengah kajian perubatan malah mendapati bahawa pengambilan jus buah secara jangka panjang
berkait rapat dengan peningkatan risiko menghidap diabetes jenis 2, manakala memakan buah yang utuh secara terus, sebaliknya dapat menurunkan risiko tersebut. Jadi, ingatlah kesimpulan ini. Makan buah, jangan minum jus. Anggaplah buah sebagai kawan anda dan jus sebagai musuh yang menyamar dengan pakaian kesihatan. Tempat ke-6 dalam carta, benda ini sendiri mungkin tidak mengandungi gula, tetapi daya kemusnahannya terhadap gula darah adalah secara tidak langsung dan membawa maut. Ia adalah alkohol. Alah doktor, saya minum sikit je untuk social drinking. Kawan-kawan berkumpul, kalau tak minum 2 gelas tak kena gaya. Saya susah tidur malam, minum secawan kecil wain untuk bantu tidur, boleh kan? Ayat-ayat ini sudah terlalu kerap saya dengar di klinik. Ramai menyangka asalkan tidak minum alkohol yang manis seperti koktail dan hanya minum bir, wain merah atau arak keras spirit yang tidak mengandungi karbohidrat, maka tiada kesan pada gula darah. Ini adalah salah faham yang amat berbahaya. Serangan alkohol terhadap gula darah bukan secara langsung, tetapi melalui penculikan organ terpenting tubuh kita, hati liver. Hati adalah pusat pengawalan gula darah badan kita. Apabila gula darah anda terlalu rendah, hati akan mengaktifkan mekanisme yang dipanggil gluconeogenesis, menukarkan simpanan glikogen atau bahan bukan karbohidrat menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam darah untuk mengelakkan anda pengsan akibat hipoglismia gula darah. Namun, apabila anda minum alkohol, hati anda tiada masa untuk mengawal gula darah. Kerana bagi badan, alkohol adalah racun. Hati mesti menumpukan seluruh tenaganya serta-merta untuk memetabolisme dan menguraikannya. Akibatnya, fungsi hati untuk mengawal gula terpaksa mogok. Apa akibatnya? Jika anda minum alkohol ketika perut kosong atau sedang mengambil ubat diabetes, alkohol akan menyekat hati daripada membebaskan glukosa yang boleh menyebabkan anda mengalami hipoglismia yang serius, malah membawa maut. Anda mungkin tiba-tiba pening, jantung berdebar, berpeluh sejuk, malah koma. Dan selepas hipoglismia, badan sering kali akan mengalami rebound hyperglycemia, gula darah tinggi mendadak, menjadikan gula darah anda bergoncang sekuat gempa bumi. Pengambilan alkohol jangka panjang juga akan merosakkan sel-sel hati secara langsung, menyebabkan hati berlemak dan sirosis, menjadikan keupayaan anda mengawal gula darah menurun secara kekal. Jadi bagi rakan-rakan yang ada kencing manis, alkohol bukanlah benda yang baik. Ia seperti pengganas. Walaupun tidak membawa bom sendiri, ia akan mengikat polis dalam badan anda, iaitu hati, membiarkan seluruh sistem menjadi huru-hara. Demi keselamatan nyawa anda, pilihan terbaik adalah jangan sentuh alkohol langsung. Sekarang senarai sudah separuh jalan, tahap bahaya semakin meningkat. Tempat kelima adalah sumber kegembiraan yang sangat diperlukan dalam hidup ramai orang, pelbagai jenis snack dan makanan ringan. Pukul 3 atau 4 petang, perut rasa lapar sedikit, mulut rasa nak mengunyah, ambil sekeping biskut. Malam duduk di sofa tengok TV, mulut rasa kosong, buka sebungkus kerepek kentang. Adakah situasi ini sangat biasa bagi anda? Snack yang memberi kegembiraan sementara ini sebenarnya adalah gabungan syaitan yang mengumpulkan pelbagai dosa kesihatan dalam satu badan. Kita boleh rumuskan ciri-cirinya dengan 3 tinggi. 1, banyak. Tinggi gula, tinggi garam, tinggi minyak dan banyak bahan tambah kimia. Kita cakap tentang tinggi gula dan tinggi minyak dahulu. Sebahagian besar biskut, kerepek dan kuih muih diperbuat daripada tepung halus yang kita sebutkan tadi. Sejumlah besar gula pasir atau sirap ditambah pula dengan pelbagai margarin atau lemak sayuran buatan.
Gabungan karbohidrat halus dan lemak jahat ini jika dimakan, memang pelik kalau gula darah tak naik mencanak, lemak darah pun akan ikut serta menjadi huru-hara. Seterusnya, tinggi garam. Demi rasa yang lebih sedap, snack selalunya ditambah garam yang sangat banyak. Diet tinggi garam adalah punca utama darah tinggi. Dan darah tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, 3 serangkai ini memang adik-beradik jahat yang tidak dapat dipisahkan. Mereka akan bersengkongkol merosakkan kesihatan saluran darah anda. Akhir sekali, banyak bahan tambah. Untuk memberikan snack warna yang cantik, bau yang memikat dan tempoh simpanan yang lama, pengilang akan menggunakan pelbagai perasa, pewarna dan pengawet. Walaupun dos bahan kimia ini dalam julat selamat, pengambilan jangka panjang pastinya menambah beban detoksifikasi tambahan kepada hati dan buah pinggang anda. Lebih menakutkan, banyak snack direka dengan teliti. Gabungan rasa manis, masin dan rangupnya akan merangsang otak kita melepaskan dopamin, membuatkan kita rasa gembira lalu mewujudkan kebergantungan atau ketagihan, menyebabkan anda makan semakin banyak dan tak boleh berhenti. Jika anda benar-benar teringin mengunyah, apa patut buat? Gunakan segenggam kecil kekacang asli tanpa garam, gula atau beberapa biji tomato ceri atau batang timun untuk menggantikannya. Makanan semula jadi ini bukan sahaja memuaskan nafsu makan anda, tetapi juga membekalkan nutrisi sebenar. Seterusnya, tempat keempat adalah sejenis makanan yang terhasil daripada kaedah masakan yang membuatkan ramai orang sayang tapi benci. Makanan bergoreng. Sama ada ayam goreng berempah, kentang goreng, pisang goreng, cakoi youtiao atau popia goreng. Warna keemasan dan tekstur rangup itu bayangkan saja sudah membuat air liur meleleh. Tetapi saya mesti beritahu anda, di sebalik kerangupan itu tersembunyi pembunuh kesihatan yang lebih menakutkan daripada gula. Selain fakta yang kita sudah tahu bahawa makanan bergoreng menghasilkan banyak lemak trans yang menyumbat saluran darah, hari ini saya ingin memberitahu anda satu konsep lebih mendalam, dipanggil produk akhir glikasi lanjutan atau singkatan bahasa Inggerisnya AGEs. Apa itu AGEs? Ia ibarat karat di dalam badan. Apabila protein atau lemak dalam makanan bergabung dengan gula tanpa penglibatan enzim di bawah suhu tinggi, terutamanya menggoreng, membakar dan memanggang bahan berbahaya ini akan terhasil dengan banyak. Makanan bergoreng yang anda makan itu membawa sejumlah besar AGEs. Selepas AGEs masuk ke dalam badan, ia akan bertindak seperti samsing yang menyerang sel-sel sehat anda di mana-mana, terutamanya sel di dalam saluran darah anda. Ia akan mencetuskan tindak balas keradangan sistemik yang kronik, menjadikan saluran darah anda kaku, rapuh dan hilang keanjalan. Ini ibarat membiarkan saluran darah anda berkarat. Bagi pesakit diabetes, saluran darah kita sememangnya sudah rapuh akibat gula darah tinggi. Jika ditambah pula dengan pengambilan AGEs yang banyak, ia ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Ini akan mempercepatkan kedatangan pelbagai komplikasi seperti serangan jantung, strok, nefropati sakit buah pinggang, dan retinopati sakit mata. Para saintis malah mendapati pengumpulan AGEs berkait rapat dengan proses penuaan manusia serta risiko penyakit Alzheimer dan kanser. Jadi, makan makanan bergoreng bukan sekadar menaikkan gula darah. Ia secara dasarnya mempercepatkan proses pengaratan dan penuaan tubuh anda. Demi kesihatan, cubalah sedaya upaya memilih kaedah masakan kukus, rebus atau liang ban ulam-ulaman. Kerabu dan jauhi pembunuh kesihatan yang harum itu. Menghitung detik ketiga teratas, ini adalah tahap yang sangat berbahaya. Tempat ketiga adalah pembunuh senyap yang sebenar.
Ia mungkin bersembunyi dalam makanan harian anda tanpa anda sedari. Ia adalah lemak trans buatan. Apa itu lemak trans buatan? Secara ringkas, saintis mengubah struktur kimia minyak sayuran cecair melalui proses yang dipanggil hidrogenasi supaya ia menjadi lebih stabil, tahan suhu tinggi, tidak mudah rosak dan mempunyai tekstur seperti lemak haiwan, pepejal. Produk sampingan proses ini adalah lemak trans. Ia digunakan secara meluas dalam pelbagai makanan kegemaran kita. Kek berkrim yang cantik di kedai kek, pastry dan tart telur yang rangup, biskut berkrim dan pai coklat di pasar raya, serta krima yang anda tambah dalam kopi. Boleh dikatakan ia adalah anak emas industri makanan moden, tetapi musuh utama kesihatan kita. Mengapa saya katakan ia lebih menakutkan daripada semua benda yang kita sebutkan tadi? Kerana ia menyerang ibu pejabat sistem kawalan gula darah kita. Kajian telah membuktikan dengan sangat jelas bahawa lemak trans bukan sahaja menaikkan kolesterol jahat dalam darah seperti lemak tepu, tetapi yang lebih jahat, ia juga menurunkan kolesterol baik HDL. Ini kecederaan pertama. Kecederaan kedua yang lebih maut ialah lemak trans akan mengganggu struktur dan fungsi membran sel kita secara langsung, menyebabkan rintangan insulin yang serius. Saya bagi perumpamaan sel kita ibarat sebuah bilik yang terkunci. Glukosa adalah tetamu yang mahu masuk dan insulin adalah kunci untuk membuka pintu bilik itu. Rintangan insulin ibarat ada orang yang dengan niat jahat menuang gam ke dalam lubang kunci sel itu, menyebabkan kunci insulin tidak boleh dimasukkan atau tidak boleh diputar. Pintu tak boleh buka, glukosa hanya boleh terkumpul semakin banyak dalam darah, menyebabkan gula darah tinggi. Jadi lemak trans merosakkan mekanisme pengawalan gula darah anda dari akar umbi. Kerosakan jenis ini lebih mendalam, lebih lama dan lebih sukar dipulihkan berbanding sekadar makan beberapa suap gula atau nasi. Sila mula belajar membaca label ramuan pada bungkusan makanan mulai hari ini. Asalkan anda nampak perkataan minyak hidrogenasi separa, lemak sayuran, margarin atau krima bukan tenusu, sila letakkan semula ke atas rak serta-merta. Akhirnya, kita sampai ke tempat kedua yang paling berbahaya. Kemudaratannya sangat langsung, sangat kasar, boleh dikatakan sebagai serangan meriam tepat ke arah sistem gula darah anda. Ia adalah minuman berkarbonat serta semua jenis minuman manis. Saya tahu ramai yang susah nak tinggalkan tabiat ini. Musim panas yang terik, berkena sebotol Coca-Cola sejuk, atau ketika makan steamboat dan ayam goreng dipadankan dengan segelas air gas, rasa lega itu memang sangat menggoda. Tetapi hari ini kita mesti pecahkan buih manis ini dengan data yang dingin. Tahukah anda berapa banyak gula dalam satu tin Cola 330 ml biasa? Jawapannya kira-kira 35 gram. Ini bersamaan dengan 7 ketul gula cube. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sangat menyarankan agar pengambilan gula tambahan harian orang dewasa dihadkan kepada bawah 25 gram. Anda hanya perlu minum satu tin cola, kuota gula seharian anda terus pecah tabung. Apabila anda menelan cecair ini, apa yang berlaku? Kerana ia berbentuk cecair, ia hampir tidak perlu dicerna. Gula di dalamnya akan diserap oleh usus dengan kelajuan terpantas dan membanjiri darah anda. Nilai gula darah anda akan meluncur naik seperti roket dalam masa belasan minit sahaja. Ini ibarat memberi amaran merah kepada pankreas anda.
Pankreas anda akan serta-merta dipaksa ke had maksimum bermati-matian merembeskan insulin untuk cuba menekan gula darah yang tidak terkawal ini. Sekali-sekala mungkin boleh tahan. Tetapi jika anda mengebom pankreas anda begini dengan kerap dalam jangka masa panjang, lambat laun ia akan mati kepenatan, akhirnya menyebabkan rembesan insulin tidak mencukupi atau kegagalan fungsi. Itulah diabetes jenis 2 yang tidak boleh dipulihkan. Jurnal Perubatan Antarabangsa terkemuka, The Lancet, pernah menerbitkan kajian tinjauan sistematik yang berat, menyatakan dengan jelas bahawa meminum minuman manis setiap hari akan meningkatkan risiko menghidap diabetes jenis 2, penyakit jantung dan stroke secara signifikan. Jadi jangan ada lagi rasa nasib baik tak kena. Minum minuman manis adalah benar-benar meminum gula dan memperjudikan nyawa sendiri. Mulai hari ini, isikan cawan anda dengan air kosong, teh tanpa gula atau kopi O kosong. Perubahan kecil ini akan menjimatkan berjuta-juta ringgit kos perubatan untuk kesihatan masa depan anda. Para sahabat sekalian, akhirnya kita sampai ke juara senarai periuk api glismik ini. Tempat pertama ini mungkin sangat mengejutkan anda. Ia bukan gula-gula, bukan kek dan bukan minuman. Ia adalah sejenis makanan uji yang berakar umbi dalam budaya pemakanan kita di Malaysia dan berkait rapat dengan pelbagai perayaan. Pulut, beras. Ya, betul. Ketupat, palas dan lemang di hari raya Bat Chang Zongzi ketika pesta perahu naga, pulut kuning di majlis kerayan Tang Yuan dan kuih bakul ketika tahun baru Cina. Makanan yang penuh dengan kenangan dan kelazatan ini terasnya adalah beras pulut. Tetapi hari ini saya sebagai Dr. Rizwan Syafiq mesti memberi amaran tegas kepada semua pesakit diabetes dan mereka yang mempunyai gula darah tinggi. Pulut adalah penjenayah nombor 1 yang anda mesti elakkan. Mengapa pulut boleh mengalahkan semua lawan yang hebat tadi dan menaiki takhta raja gula darah? Kita bercakap menggunakan data paling kritikal, indeks glismik. Tadi kita sebut nilai GI roti putih sekitar 75, itu pun sudah tinggi. Jadi berapa nilai GI pulut? Jawapannya setinggi 86, malah dalam sesetengah kajian melebihi 90. Ini hampir merupakan rekod tertinggi dalam semua makanan ruji biasa. Mengapa begitu tinggi? Ini berkaitan dengan struktur kanjinya. Kanji dalam beras atau gandum yang kita makan terutamanya terdiri daripada amilosa dan amilopektin. Struktur amilosa seperti garis lurus, enzim pencernaan perlu menguraikannya perlahan-lahan dari hujung. Manakala struktur amilopektin seperti pokok yang mempunyai banyak cabang. Enzim pencernaan boleh menyerang dari setiap titik cabang serentak, menjadikan kelajuan penguraian sangat pantas. Beras putih biasa mempunyai kandungan amilopektin sekitar 80%, manakala pulut mempunyai kandungan amilopektin hampir 100%. Apa maknanya? Ini bermakna sebaik sahaja pulut masuk ke saluran pencernaan anda, ia akan diuraikan serta-merta menjadi sejumlah besar glukosa dengan kelajuan yang tidak masuk akal. Impaknya terhadap gula darah anda malah lebih dahsyat dan berpanjangan daripada anda makan semangkuk gula pasir secara terus. Kita boleh buat perumpamaan yang paling menakutkan. Makan semangkuk pulut atau lemang ibarat meletupkan satu bom gula super dalam badan anda. Kuasanya cukup untuk membuatkan gula darah yang anda kawal dengan teliti sepanjang hari runtuh sepenuhnya dalam masa 2 jam selepas makan. Tambahan pula, hidangan berasaskan pulut di Malaysia selalunya dimasak dengan santan pekat, minyak atau dimakan bersama rendang berminyak. Jadi semua rakan diabetes mesti ingat,
Pulut adalah bom gula super yang berbalut pakaian budaya dan merupakan pembunuh gula darah paling berbahaya di atas meja makan. Demi kesihatan anda, sila jauhkan diri daripadanya. Hari ini kita telah mendedahkan 10 jenis makanan periuk api glismik dari tempat ke-10 hingga pertama. Dari bijirin sarapan, mi segera, hingga jus buah makanan bergoreng, dan seterusnya kepada lemak trans yang paling berbahaya, minuman berkarbonat, serta raja gula darah kita iaitu pulut. Makanan-makanan ini ibarat racun manis yang menyamar sebagai hidangan lazat, mengikis kesihatan kita langkah demi langkah tanpa kita sedari dan merosakkan kestabilan gula darah kita. Hari ini kita telah menangkap 10 dalang yang bersembunyi di sisi kita ini. Sekarang adalah masanya untuk kita menekan brek kesihatan dan tidak membiarkan mereka menjadi pemecut gula darah kita lagi. Namun saya bercakap panjang lebar hari ini bukan untuk membuat anda berasa takut dan putus asa. Sebaliknya, saya mahu memberikan anda senjata yang paling ampuh kerana dalam pertempuran panjang menentang diabetes ini, senjata paling kuat, paling langsung dan paling berkesan di tangan anda adalah ilmu pemakanan dan hak untuk memilih. Mengawal gula darah tidak bermakna anda perlu hidup seperti Sami yang menderita dan tak boleh makan apa-apa, tetapi ia menuntut anda belajar makan dengan bijak dan memilih dengan pintar. Mengenali dan menjauhi makanan-makanan periuk api yang kita sebutkan hari ini adalah langkah pertama dan terpenting untuk anda melangkah ke arah kesihatan dan merampas kembali kawalan hidup anda. Setiap pilihan anda menentukan masa depan anda. Adakah memilih segelas minuman manis atau segelas teh kosong? Adakah memilih seketul ayam goreng atau sepotong ikan kukus? Adakah memilih semangkuk pulut atau semangkuk beras perang? Keputusan-keputusan yang nampak kecil ini lama-kelamaan akan menghasilkan kesudahan hidup yang berbeza sama sekali. Sila kongsikan video ini kepada ayah yang suka makan pulut atau lemang, kongsikan kepada ibu yang biasa bersarapan roti, kongsikan kepada setiap kawan yang anda sayang. Satu tindakan berkongsi yang mudah mungkin mengubah konsep pemakanan seseorang, malah menyelamatkan kebahagiaan masa depan sebuah keluarga. Mari kita sama-sama melengkapkan diri dengan kebijaksanaan dan melindungi kesihatan dengan pilihan yang tepat. Saya mendoakan setiap rakan dapat memiliki gula darah yang stabil dan menikmati umur panjang yang sihat dan penuh tenaga. Saya Dr. Rizwan Syafiq dari Teman Kesihatan. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.